Anak muda yang plan nak kahwin lagi 3 tahun, boleh target untuk kumpul emas 10 dinar. 10 dinar ini bersamaan dengan 42.5 gram. Dan harganya pada hari ini adalah lebih kurang RM27,000. Jumlah itu cukuplah untuk tampung kos pembelajaran anda lagi 3 tahun. Jadi kita buat rancangan macam mana kita nak kumpul 10 dinar. Bagi contoh, 10 dinar bersama 42.5 gram. Lagi 3 tahun ada dalam 36 bulan. 42.5 gram bahagilah dengan 36 bulan. Jadi dapatlah 1.2 gram. Jadi konsisten menyimpan emas 1.2 gram setiap bulan melalui akaun emas Gap. Bila nak kahwin nanti jual semula. Tapi sekarang 1 gram dah melebihi RM600. Jadi macam mana nak kumpul? Saya student je, tak mampu nak kumpul duit sebanyak itu. Jadi plan strategi anda mengikut kemampuan masing-masing lah. Kalau mampu menyimpan RM100 saja sebulan, menyimpan sahaja. Yang penting ada strategi. Kalau mampu beli 0.5 gram sahaja setiap bulan dalam RM300, teruskan setengah gram setiap bulan kan. Nanti cukup 3 tahun adalah dalam 5 dinar. 5 dinar harganya pada hari ini lebih kurang dalam RM14,000. Lagi 3 tahun, saya yakin harganya lebih tinggi daripada RM14,000 sekarang ni. Dia fokusnya bukanlah pada jumlah. Fokusnya adalah pada macam mana kita nak jadikan emas ini sebagai simpanan untuk tampung dana kos pembelajaran kahwin kita lagi 3 tahun nanti. Tapi yang penting target anda tu adalah lebih dari 3 tahun lah. Janganlah tahun depan dah nak kahwin, baru sekarang anda mula nak menyimpan dalam bentuk emas. Harga emas dalam tempoh jangka masa pendek dia ada turun naiknya. Boleh jadi tahun depan harga emas jatuh, kita rugi. Jadi sesiapa yang berminat nak kumpul emas untuk dijadikan sebagai kos pembelajaran perkahwinan anda, isi link bio nanti saya bantu.